Inilah orang-orang yang sebenarnya yusari'una fil khairat, yang bersegera pada kebaikan. Ini baru betul Allah kata. Yang tadi, yang banyak harta, anak berjaya, dia rasa kami buat kebaikan padanya. Tak, salah. Habis siapa? Ini. Inilah orang yang betul-betul bersegera fil khairat. Dan Allah puji satu lagi. Wahum laha sabiqun. Mereka ini bersegera. Apa beza yusari'un dengan sabiqun? Yusari'un bersegera. Sabiqun? Oh, ini bersegera, ini berlomba. Dia kalau bersegera, dia berlomba kan? Tak, sabiqun ialah mendahului. Dalam dia bersegera tu, katalah ada 20 orang. Dia nombor 1. Itu sabiqun. Bukan setakat bersegera, tapi kalau solat Jumaat, duduk saf pertama. Kalau bahagia sedekah, dia yang pertama. Contoh yang paling jelas ialah Abu Bakar lah. Abu Bakar ada sifat ni. Bersegera, lepas tu dia menang. Ada. Dia berlomba dengan siapa? Umar. Umar kata, lepas ni, Abu Bakar tak akan dapat mengatasi aku. Dalam kepala dia dah. Bila Nabi tanya dalam peperangan Tabuk, apa yang kamu bagi untuk agama Allah? Umar kata, separuh. Oh, dia rasa mesti menang lah. Duduk sekejap datang Abu Bakar. Apa yang kamu bagi untuk agama Allah? Semua. Apa yang kamu tinggal untuk keluarga? Allah dan Rasul. Maka Umar kata, lepas ni tak mungkin, mustahil. Aku akan dapat mendahului Abu Bakar. Berlomba. Okay. Jangan belajar saja. Kita tak boleh jadi macam Abu Bakar. Tapi jadilah Abu Bakar sebagai contoh, panduan, berlomba.